cara nak naikkan bisnes anda dengan syariat, hakikat, makrifat. 3 benda ni. InsyaAllah, saya harap dengan anda belajar ilmu ni dapat naikkan bisnes anda. Yang penting belajar. Belajar dulu. Lepas belajar, ada praktikkan. Boleh? InsyaAllah dengan Allah Ta'ala. Bismillah. Okay. Kita dalam hidup kita ni dia ada 4 sebenarnya. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Tapi saya ambil 3 saja. Syariat, hakikat, makrifat. Okay. Syariat, hakikat, makrifat. Okey, nampak kan? Okey, nampak. Warna hitam ni dah nak slow dah. Dah nak kena beli baru dah. Rasanya ada dakwah ni. Okey. Untuk naikkan bisnes anda mengikut syariat, agak-agak dah buat macam mana? Apa yang perlu dibuat untuk naikkan bisnes? Ataupun untuk naikkan income anda. Untuk supaya anda ni ada income lebihan. Apa syariat yang anda kena buat? Syarikat dia apa kena buat? Syariat dia cepat. Duit kita ni tak ada banyak. Duit kita sikit je. Tapi nak menambah duit, apa syariat dia kena buat? Yang logik anda kena buat apa? Untuk menaikkan, kena usaha, ya betul. Syariatnya kena buat live. Kena promote produk kita. Kita ada produk apa, promote lah. Okay. Lepas tu kena usaha gila-gila punya syariat. Usaha gila-gila punya. Jangan usaha geli-geli. Kalau kita ni usaha geli-geli, rizaknya geli-geli lah. Kalau kita usaha gila-gila, rizaknya gila-gila dapat. Okay. Jangan main-main. Jangan main-main. Tu syariat. Syariat kena macam tu. Jangan tidur. Jangan tidur. Kena bergerak. Bergerak. Pergi buat live. Saya lambat sikit hari ni buat live sebab tadi meeting dengan saya punya kawan saya, Cikgu Miru. Okey. Tu lambat sikit buat live. Okey. Itulah syariat. Kena meeting, kena mesyuarat, kena fikir apa idea, kena buat marketing. Kena usaha gila-gila. Itu syariat. Okey? Tak ada cara lain dah. Tak ada cara lain dah. Untuk anda buat tingkatkan bisnes anda, memang kena buat macam ni. Tak ada cara lain dah. Okey. Cara syariat, cara hakikat macam mana pula? Kita pergi. Mungkin video ni sekejap je, setengah jam kot. Okey. Hakikat dia macam mana? Apa hakikat pula? Kita dah buat ni. Jangan tinggal. Jadi wajib buat. Jangan tinggal. Okey. Hakikatnya apa dia? Sebab anda, dalam hidup anda kena pergi ke sampai level makrifat. Dalam makrifat bukan jalan yang membawa kepada Allah, tetapi hilangnya dirimu daripada jalan. Itu makrifat. Tak cerita lagi bang. Tak cerita lagi. Tak lagi. Lagi. Makrifat lagi. Kita baru masuk hakikat. Okey, cepat. Betul tu? Apa cakap tu betul? Sangat betul tu. Okey. Hakikat. Hakikat kita buat bisnes. Hakikat macam mana nak naikkan bisnes kita? Hakikatnya macam ni. Siapa yang bagi kekuatan untuk kita buat live? Siapa yang izinkan kita untuk kita usaha gila-gila? Siapa yang bagi kita ni izin kita main-main? Siapa yang bagi izin kita ni tidur? Siapa yang bagi izin kita buat marketing? Siapa yang bagi kekuatan untuk buat bergerak? Hakikatnya Allah Ta'ala yang bagi kat kita. Kita dipinjam je. Itu hakikat. Sewaktu kita tengah buat benda ni, kena buang sifat keakuan. Sebab syariat ni dia masih lagi ada keakuan. Di sini. Keakuan. Dia masih lagi ada. Aku sebab aku buat marketing lah. Nampak? Okey. Dalam perjalanan ini ada 2 tahap. Mujahadah, melawan nafsu. Musyahadah, menyaksikan kebesaran. Ya, betul, benar abang. Masya-Allah. Terima kasih bang Syed. Dalam syariat dia masih lagi ada keakuan. Dia rasa dia yang buat live. Dia rasa dia yang usaha gila-gila. Dia rasa dia yang tak tidur. Dia rasa dia yang bergerak. Dia rasa dia yang buat marketing. Dia rasa dia yang main-main. Dia yang buat semua ni. Tapi kena buat. Benda ni kita kena buat. Kena buat. Bukan tak buat. Kena buat. Tapi dalam masa kita tengah buat tu. Contoh saya tengah buat live sekarang ni.
Masa saya tengah bercakap sekarang ni, jangan ada keakuan. Masa saya bercakap ni lah, kita cakap apa? Terima kasih Allah, hakikat sebenar Engkau yang bagi kekuatan padaku ya Allah, bagi pinjaman kekuatan. Engkau yang ya Allah izinkan aku, Engkau izin. Allah izin aku buat live. Ada je orang tidur, duit masuk. Ada je. Ada orang yang dia buat live berjam-jam, duit tak masuk. Ada je. Ada je orang buat live berjam-jam, duit masuk. Ada je orang tidur banyak, duit tak masuk. Jadi yang bagi kita rezeki ni bukannya atas usaha kita. Itu atas kehendak Allah Ta'ala. Itu hakikat. Saya cerita tentang hakikat. Kau usaha ke, tak usaha ke, atau Ta'ala. Jika Allah Ta'ala nak bagi. Okay? Faham tak? Tapi syariatnya kena usaha. Lagu tu. Maksudnya nak cerita macam ni. Kita usaha, kita tengah buat live. Contoh saya tengah buat live sekarang ni. Lepas tu saya ya Allah, aku bersyukur ya Allah, terima kasih ya Allah, kau bagi kekuatan pinjaman untuk aku bercakap, untuk aku buat live. Dan kau izin, sepatutnya hari ni saya buat live pukul 9. Tapi kau izin saya pukul 10 baru aku boleh buat live. Jadi terima kasih Allah, engkau masih pilih aku untuk aku buat live, untuk aku cerita pada malam ni ya Allah. Terima kasih Allah. Itu hakikatnya. Terima kasih ya Allah, aku usaha aku buat live ni atas kau ya Allah. Engkau nak bagi duit lebih, kau bagi. Engkau tak nak bagi duit lebih, itu ikut kau ya Allah. Aku syariat, aku buat. Ni syariat, saya tengah buat syariat ni. Hakikat dia buat. Jadi kita ni sebab itulah dalam bisnes ni, jangan kita duduk level hakikat tapi syariat tak buat. Tak boleh. Syariat kita kena buat, tetapi jangan ada keakuan. Keakuan ni dia pergi pada setan pula. Dia pergi ke sini. Boleh jadi syirik. Boleh jadi syirik. Boleh ikut setan. Kenapa? Sebab akulah yang buat marketing. Sebab tu aku dapat macam tu. Sebab aku buat live lah, aku dapat benda macam tu. Dia bahaya lah, dia keakuan lah. Mananya Allahnya. Jadi dia nampak makhluk marketing, makhluk live, makhluk usaha, makhluk semua makhluk ni dia nampak makhluk ni lah yang buat aku dapat duit. Itulah jadi syirik tu. Faham tak? Jadi sebab tu kita buat benda ni turun bawah. Sebenarnya dia kena naik atas, tapi tak apalah, turun bawah iaitu ya Allah terima kasih ya Allah. Bersyukur. Ini hakikat ni dia level bersyukur. Bersyukurlah. La syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, Allah tambah lagi nikmat. Okey. Lepas tu apabila anda dah sampai level ni, ini tak tinggal, ini buat, barulah kita pergi makom makrifat. Yang macam abang, nama apa ya? Abang tu share tadi. Di mana tidak ada apa-apa dah. Yang menentukan kita sampai kepada Allah bukan jalan kita pilih, tapi bagaimana kita berjalan. Tengok abang power ni, ini orang makrifat ni. Sampai pada Allah ni, abang makrifat ni. Betul, sangat betul. Saya sangat setuju. Yang menentukan kita sampai pada Allah bukan jalan kita pilih. Tapi bagaimana kita berjalan. Di atas Allah Ta'ala yang pilih jalan tu. Dan yang bergerak kaki tu pun izin Allah Ta'ala juga. Tu. Makrifat tu. Dia di makrifat inilah berlakunya fana kepada Allah. Berlakunya peragungan pada Allah. Berlakunya tidak ada makhluk dah makrifat ni. Makrifat ni dia dah jadi macam kita fana, kita rasa dalam keadaan apa ni, satu lagi perkataan selain fana, orang bercinta, angau-angau. Makrifat ni dia dah sampai level angau dengan Allah. Lagu tu. Makrifat ni dia macam ni untuk bisnes kan. Untuk bisnes makrifat ni hebat Allah Ta'ala buat. Kita praktik macam tu. Hebatnya Allah Ta'ala buat. Hebatnya Allah. Ni dia panggil fana ni, fana dengan Allah. Hebat Allah Ta'ala buat. Macam mana Allah Ta'ala buat aku ni buat live, aku cakap tak apa-apa. Pumpeh. Tiba-tiba engkau boleh bagi aku duit. Macam mana? Hebat Allah Ta'ala ya Allah. Macam tu. Cikgu macam mana nak buat kalau suami cakap kita pengkhianat? Itu lain Saya nak cerita ini dulu. Okey, Abang Saifuddin, dia sedar air itu sebenarnya sudah lama mengalir. Hanya dia yang belum sampai. Tu dia. Maknanya rezeki itu sentiasa mengalir. Tapi kesadaran tu tak sedar lagi. Sebenarnya duduk mengalir dah rezeki itu.
Sebab apa? Sebab kita bergantung pada makhluk lah. Dengan aku buat live lah aku dapat gini-gini, bergantung pada makhluk. Tetapi makhluk ni kena buat. Betul tu. Ya, jadi masalah kita ni duk main tang hakikat, duk main tang makrifat, tinggal syariat. Tak boleh macam tu. Sebab kita dekat dunia ni jangan tinggal syariat. Syariat jangan tinggal. Dia mesti bermula syariat dulu, kena buat yang ni, kena usaha gila-gila yang ni, kena pergi kerja, kena jangan main-main, jangan tidur, kena bergerak, kena buat marketing. Okey. Makrifat itu bukan dicapai tetapi dianugerahkan. Betul lah tu. Okey, betul lah tu. Okey. Jadi apabila kita penat-penat buat benda ni, sambil-sambil buat tu. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku usaha ni pun Engkau yang pilih aku ya Allah. Tu hakikat. Engkau yang izinkan aku untuk aku berusaha ni ya Allah. Aku serah padamu ya Allah. Allah bersyukur. Lepas tu pergi pula. Hebat Allah Ta'ala, Masya Allah. Tak tahu macam mana nak explain betapa hebatnya Allah Ta'ala. Macam mana kita ni sebenarnya tak tahu macam mana boleh bergerak tangan. Tengok tangan saya, macam mana boleh bergerak. Dia auto bukan auto. Allah Ta'ala yang gerakkan. Macam mana Allah Ta'ala buat ada apa? Waktu saya tengah buat live ni, macam mana Allah Ta'ala buat ada 60 lebih orang tengok. Macam mana lampu ada, macam mana ada whiteboard, macam mana color ni kan, warna hijau keluar hijau, merah biru hitam. Hebatnya Allah Ta'ala. Tu sampai apabila dah sampai level makrifat, dia dah tak fikir buruk, makhluk dah. Tak sempat nak fikir buruk makhluk dah. Dia buat live, contohnya dia buat live. Apabila dia tengah buat live semua, contohlah saya lah, contoh saya kata, saya tengah buat live. Buatlah apa ni, produk gini. Lepas tu level makrifat. Tiba-tiba ada orang komen, kau tu sesat lah. Tapi apabila kita duduk di level makrifat, kita sambil tengah buat live, kita cakap apa? Hebatnya Allah Ta'ala, aku cerita tentang benda ni, tiba-tiba ada orang cakap aku sesat. Kesian dekat dia. Macam mana Allah Ta'ala buat otak dia, macam mana Allah Ta'ala izinkan tangan dia untuk menulis. Kau tu sesat lah. Nampak tak? Dia jadi macam pandangan dia tu, pandangan orang makrifat ni dah lain dah. Totally different dah. Dia tak nampak makhluk tu negatif. Dia nampak makhluk tu positif, dan dia nampak macam mana hebat Allah Ta'ala buat makhluk tu bergerak. Macam mana hebat Allah Ta'ala buat Abang Saifuddin tulis dekat komen. Makrifat gini. Hebatnya Allah Ta'ala. Tu. Jadi kalau dalam dunia bisnes, kita kena melihat benda tu. Kita kena tengok customer. Macam mana hebat Allah Ta'ala buat customer boleh beli dengan aku. Kan? Aku promote harga 100. Tiba-tiba dia beli harga 500. Hebatnya Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala jentik hati dia. Tu. Sebab kita sentiasa fana dengan Allah. Sentiasa angau dengan Allah. Ni. Dah tak ada dah. Macam bila kau nak beli dengan aku. Tu makhluk tu. Dia masih lagi makhluk. Allah Akbar. Baru nampak walaupun makhluk yang buat, hakikatnya Allah. Okey, apa lagi? Saya nak cerita pasal bisnes sekarang ni. Okey. Contoh, kita promote, kita buat offline, face to face lah. Kita jual apa? Kita jual air lah, contoh. Air kopi, kita jual air kopi. Pergi ke seorang demi seorang. Syariat. Kena pergi ke seorang demi seorang. Nak jual kopi ni, kena pergi. Assalamualaikum bang, saya jual kopi bang. Bang, kopi ni kita jual macam produk kering lah. Ni produk kopi saya sedap ni bang, gini. Syariatnya kau kena pandai explain. Syariatnya kau kena belajar ilmu macam mana nak explain produk tu. Kau kena belajar ilmu macam mana nak take orang. Itu syariat. Macam mana kau nak buat orang ni membeli dengan kau. Itu syariat. Okey, hakikatnya sebab tu kita tengah closing dengan orang. Sebab tu kita tengah bercakap dengan orang. Hakikatnya, ya Allah, Engkau yang jentik hati aku, Engkau yang izin kepada aku untuk aku bercakap. Dan Engkau yang jentik hati customer untuk membeli dengan aku, ya Allah. Ya Allah, ya Fattah, ya Razak. Engkau lah yang maha membuka pintu-pintu rezeki, ya Allah. Engkau bukakanlah ya pintu rezeki, ya Allah. Engkau yang izin aku ni. Kenapa aku buat bisnes ni, ya Allah? Kenapa aku nak jual kopi ni, ya Allah? Sebab aku nak bayar komitmen, hutang. Ni hakikat lah. Sebab Engkau yang buat hutang. Engkau yang buat hutang, dan Engkau yang izinkan aku untuk berhutang. Macam tu. Jadi disebabkan Engkau izin, Engkau nak mudahkan kerja aku, Engkau nak mudahkan untuk aku ada rumah, aku ada kereta. Jadi aku kena jual kopi ni, ya Allah, untuk aku bayar komitmen.
Terima kasih ya Allah. Aku bersyukur ya Allah. Kau pilih aku ya Allah malam ni. Aku nak jual kopi ni pada orang. Gitu. Itu hakikat. Kepada Allah. Datang makrifat pula. Sewaktu jual kopi tu, senyum. Kita jadi senyum tau. Jadi senyum. Kita tak fikir duit. Kita tak fikir dia ni nak beli ke tidak. Kita tak fikir buruk orang. Kita tak fikir buruk produk. Kita macam kosong. Yang ada Allah Ta'ala je. Dia datang macam, ya Allah terima kasih hebatnya engkau ya Allah. Hari ni tak ada sale pun ya Allah. Tapi aku tenang ya Allah, hebatnya engkau buat. Lepas tu kadang-kadang, ya Allah terima kasih banyaknya sale ya Allah. Tapi hari ni aku tak tenang ya Allah. Walaupun banyak sale. Jadi ketenangan aku tu bukan makhluk duit ya Allah. Hebatnya engkau buat ya Allah. Macam mana engkau buat ya Allah? Ya Allah terima kasih ya Allah. Tu. Sampai level macam ni. Anda buatlah bisnes anda sampai level macam ni lah. Tapi proses dia tak boleh tinggal syariat. Okey, cuba komen. Anda jual produk apa? Mana yang kena jalan sekali? Ya betul, jalan sekali. Sekali harum. Tapi dia tak boleh tinggal yang ni. Tak boleh tinggal. Ada orang cakap macam ni. Bukan usaha kau. Dia cerita benda apa ni? Benda hakikat. Bukan usaha kau yang buatkan kau buat bisnes apa semua. Kita faham dah. Betul bang, saya setuju bang. Sebab itu hakikat. Dan kita faham benda ni okey lah. Kita tak bergaduh dengan orang. Tak bergaduh dengan orang. Yang jadi kita bergaduh dengan orang apa dia? Kita tengah buat syariat. Aku tengah penat-penat buat bisnes. Aku tengah buat live. Tiba-tiba kau cakap benda hakikat. Dia tak ada yang puji kita. Ni orang-orang yang suka ni orang dia tak sampai level makrifat lagi. Orang yang dah sampai level makrifat, dia takkan peli orang. Dia takkan kutuk orang. Dia takkan maki orang. Dia sampai level makrifat. Kalau anda masih lagi dalam keadaan kutuk orang, maki orang, peli orang, anda tak sampai lagi. Anda level syariat lagi. Okey, boleh. So apabila kita tengah apa tadi? Okey, kita tengah buat live. Lepas tu orang apa komen? Bersungguhnya buat live, bersungguh jual produk. Kau tahu tak? Allah Ta'ala yang izin customer beli, bukannya usaha kau. Dicakap benda hakikat. Kita rasa macam mana? Agak-agak rasa macam mana? Yang tak belajar ni rasa stres. Stres aku mamak ni. Tiba-tiba masuk komen aku dia cakap macam tu. Okey. Lainlah kalau kita nak cakap macam tu, kita puji dia. Abang, hebat abang buat live. Saya doakan abang supaya Allah Ta'ala tengok. Ini baru orang faham ni. Abang, hebat abang buat live. Saya doakan Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk abang buat live. Nampak? Dia dah pergi. Mula-mula dia puji abang buat live. Lepas tu dia pergi hakikat. Saya doakan abang, nampak? Saya doakan abang supaya Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk abang buat live 5-10 jam bang. Sebab Allah Ta'ala yang izinkan. Saya doakan Allah Ta'ala buka rezeki abang luas seluruh-luasnya abang. Nampak? Ni orang faham ni. Orang tak faham dia hentam. Lepas tu dia pergi lagi makrifat. Masya Allah, hebat macam mana Allah Ta'ala buat. Orang makrifat ni dia diam. Di otak dia fikir, hebat macam mana Allah Ta'ala buat. Dia ni kalau buat live, cerita kopi dia ni, 8 jam, 9 jam straight, tak berhenti bercakap. Macam mana aku ni nak bercakap 5 minit pun tak tahu nak cakap apa. Lepas tu lah orang makrifat ni dia diam. Dia tak komen. Dia tak ada komen negatif. Yang komen negatif dia tak, anda tak sampai lagi. Anda duk berasa je anda sampai level makrifat. Macam-macam komen negatif. Saya bercakap, susah. Lepas tu saya delete. Yang komen negatif, delete. Baik, jangan bergaduh. Kenapa kena bergaduh? Sebab kenapa di komen negatif? Allah Ta'ala yang izin di komen negatif. Tu, nampak? Dia bagi kat Allah Ta'ala yang izin di komen negatif. Kenapa aku nak marah dia? Kalau aku marah dia, macam aku marah Allah dah. Sebab Allah Ta'ala yang buat dia tulis macam tu. Lewat makrifat. Hebatnya Allah Ta'ala. Dia buat orang ni pelbagai macam perangai. Ada 10 orang, 10 perangai. 1000 orang, 1000 perangai. Terimalah seadanya. Dah kau open. Kalau kau open, ada ramai orang negatif. Lagu tu. Okey, sekali lagi. Anda komen, anda buat bisnes apa? Saya akan cerita dari segi syariat, hakikat, makrifat. Saya nak minum air sekejap. Anda ceritakan. Apabila saya ceritakan tentang produk anda mudah faham. Cuba komen. Anda buat bisnes apa? Bismillah. Okey, part-time emas. Buat bisnes emas. Lagi? Untuk permulaan, cikgu rasa bisnes apa yang sesuai? Okey. Untuk permulaan, bisnes yang sesuai adalah bisnes yang kita minat. Yang tu dulu. Nanti kita buat, nanti kita akan belajar bisnes apa yang okey lagi lepas tu.
Nanti kita akan buat bisnes yang kita tak minat pun, tapi bisnes tu okey, meroket. So, buat bisnes yang apa ni, yang rasa sesuai dengan diri, yang kita minat. Motivator, jual makanan, emas. Lagi anda buat bisnes, cuba komen. Cikgu boleh bagi contoh untuk jual kereta. Jual kereta. Lagi apa? Cuba anda komen, saya nak tengok. Anda buat bisnes apa? Upah jahit. Jahit, saya tulis kat sini supaya saya boleh cerita. Tentang hakikat syariat makrifat based on anda punya bisnes anda. Okay. Selama 6 tahun ni dah banyak aku jadi ejen macam-macam yang aku minat. Okey. Apabila abang dah jadi ejen macam-macam, okey, permulaan kita kena buat benda kita minat. Mesti abang akan dapat something, idea baru. Idea baru untuk sekarang abang jadi ejen. Contoh macam ni, senang. Abang minat baju. Okay, contoh. So abang buat bisnes baju sebab minat baju. Okay. Masa waktu abang buat bisnes baju tu, tapi walaupun abang minat, tapi rezeki bukan di atas baju. Contohnya, rezeki abang adalah jual kereta contoh. Tapi abang tak minat kereta. Contoh Ibu Ali, puan, akak lah. Okey. Jadi mula-mula akak jual baju dulu. Lepas akak dah jual baju, akak akan dapat idea di atas jual baju tu. Ni. Konsep buat bisnes ni. Kalau orang tanyalah, cikgu, bisnes apa yang baik untuk permulaan? Mula-mula buat bisnes yang kita minat dulu. Ya. Yang minat ni belum tentu rezeki kita kat situ. Belum tentu. Ada orang memang tak ada bagi, boom. Jadi terus. Kebanyakan orang tak. Sebab itu proses untuk kita belajar. Waktu kita tengah buat bisnes ni, contoh bisnes A lah. Okay, kita minat baju. Bisnes baju. Okay. Waktu kita buat tu, kita akan melalui fasa apa? Belajar marketing, belajar buat live, belajar dekat TikTok, belajar buat video. Macam-macam kita buat belajar. Kita belajar. Lepas tu, dia tengok, aku dah buat tak jadilah baju ni. Aku dah minat baju ni. Okeylah, aku nak tukar. Jual kasut pula. Sebab kasut dengan baju ni dia bukan sama. Okay. Apabila jual kasut, kita tengok kasut ni sama juga dengan baju. Macam tak okey. Tapi, akak dah belajar ilmu baru dah. Yang contohnya baju ni kita belajar 20 ilmu marketing. Tapi apabila dah pergi ke sini, tambah lagi 10 marketing. Lepas tu dah belajar, dah buat banyak. Akan ada contohnya 100 ilmu marketing. Barulah buat. Rupanya jual kereta. Tak minat pun. Tapi apabila jual kereta, jadi. Sebab apa? Ni, ilmu dan pengalaman. Pengalaman apa? Jual benda yang tak jadi sebelum ni. Lagu tu. Tetapi kalau kita contoh, kalau orang lain ni, mula-mula dia jual kereta dulu. Sebab dia tengok kawan dia. Kita lah, dia tengok kita, kau power jual kereta. Dia tak tahu yang aku ni dah ada 100 ilmu yang aku dah susah payah nak buat. Ni saya cerita syariat ni. Cerita syariat dulu. Okay. Jadi aku ni aku tengok kau jual kereta boleh je. Okey je, aku nak jual kereta lah. Sebab dia minat kereta. Apabila jual kereta, dia minat kereta, tak jadi. Sebab apa? Dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu. Jadi dia buat. Lah kali, rupa-rupanya dia ni jual baju baru jadi. Dia terbalik kita. Itu maksudnya, kita permulaan nak buat bisnes, kita buat benda kita minat dulu. Untuk apa? Untuk belajar dulu marketing. Macam mana nak bercakap. Macam mana nak buat live. Macam mana nak explain pada customer. Itu dulu. Dah ada benda tu, kita akan mudah nak buat. Okay. Fasa kedua, lepas iklan, banyak orang-orang nak tanya tapi tak beli. Aku tak sedih sebab produk baru. Okay. Apabila kita dah buat, kita dah iklan, orang wasabi tapi tak beli. Kita kena belajar pula teknik closing. Macam mana aku nak close produk ni? Belajar ilmu baru. Kena macam ni. Produk ni close dia gini. Produk ni gini. Setiap produk tak sama cara closing dia. Sebab produk lain, kelebihan dia lain, cara marketing pun lain. Kita belajar kat situ. Boleh, Ibu Ali. Okay. Yang buat kami tutup banyak jadi ejen bisnes, kos posting ke Sabah mula naik kos. Itulah nak macam mana. Okay. So dia macam-macam lah. Cuma apabila berlakunya perubahan yang kita tak boleh nak ubah. Contoh kos posting dekat Sabah Sarawak dah mahal lah contoh. Kita kena pandai pula naikkan sikit harga.
Sebab nak counter balik. Nak counter balik harga tu. Benda tu kena banyak ubah. Ini saya cerita syariat. Hakikatnya apa dia? Hakikatnya adalah yang bagi kita semua ni, yang 100 ilmu, 20 ilmu, semuanya di bawah pengetahuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang izin kita macam tu. Tapi syariat kita kena buat. Marifat ni apa dia? Hebatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak sebenarnya aku pergi belajar dahulu. 20 ilmu belajar tak jadi. Jangan putus asa. Allah Ta'ala nak tengok betul ke kau ni tak putus asa. Hebat Allah Ta'ala. Lepas tu kasut pula tak jadi. Dan sekali kita buat jual kereta baru jadi. Hebat Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala buat macam tu? Okay. Jadi masalah kita ni syariat pun tak lepas. Apabila kita tengok orang ni dia power lah jual kereta, apa yang kita minta nasihat dia? Kau power lah jual kereta ni. Apa yang kita tanya dia? Cepat. Ni ramai orang ni. Ni ramai yang salah ni. Okay. Kita nampak dia ni berjaya, hebat lah dia ni. Hebat lah. Kita minta apa? Apa yang kau buat Apa soalan kita? Kita minta amalan. Kita minta amalan. Kau buat amalan apa hebat ni? Kenapa kita pergi tang amalan? Kenapa? Nampak sangat kita nampak yang amalan bukan kerana Allah Ta'ala. Nampak sangat otak kita fikir apa? Amalan nak kaya. Di manakah keikhlasan kita beramal untuk apa? Untuk makhluk. Kenapa kau baca waqiah setiap hari? Kenapa kau solat duha? Untuk rezeki. Nampak? Dahlah solat, dahlah mengaji sebab makhluk. Mana Allah dah? Habis tu cikgu nak tanya apa cikgu? Jangan tanya apa amalan kau, jangan tanya. Tanya ni, apa ilmu kau? Apa cara kau buat marketing? Kau buat marketing macam mana? Baru betul. Tanya yang syariat punya. Jangan tanya tentang ilmu, tentang amalan. Amalan tu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jaga sembahyang, mengaji, berzikir. Itu kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Bukannya nak kaya. Ni buat amalan sebab nak kaya. Tak payahlah macam tu. Boleh, bukan tak boleh. Berdosa tak berdosa. Tapi mana ikhlasnya? Kalau orang tanya, kenapa kau mengaji waqiah hari-hari, buat solat duha? Sebab aku ni nak bersyukur. Tak boleh ke? Aku nak bersyukur pada Allah. Sebab tu aku nak ni. Baru betul jawapannya. Ni bagaimana sebab nak kaya, sebab nak ada rezeki lebih. Lepas tu dah buat amalan tu, dah tak ikhlas kan? Tak kaya pun, habis lah. Tak kaya pun, aku dah buat, habis lah. Faham? Itu, jawapannya macam tu. So, kita kena tengok orang, kenapa Khairul Amin. Datuk Ali Syukri. Kenapa dia kaya? Datuk Ali. Kenapa Khairul Amin kaya? Adakah Khairul Amin ni, okey, saya nak kongsikan amalan. Macam mana saya kaya? Adakah macam tu? Datuk Ali Syukri. Ada tak macam tu? Datuk apa amalan Datuk kaya Kita tengok tahu sendiri sebab apa dia kaya. Tengok dia buat live hari-hari. Tak berhenti buat live. Pergi mana-mana bawa produk dia. Tu syariat. Bawa dia punya, kalau Amin sambal dia. Tengok dia buat live hari-hari. Mana dia cerita amalan dia? Itu amalan dia lillahi ta'ala lah. Dia buat kerana ta'ala. Kita faham dah. Kita faham dah ni. Khairul Amin, cuba tengok dekat restoran dia, Rembayung agak-agak dia buka lagu apa? Kita ni kalau buka restoran nak kena buka mengaji. Kenapa macam tu Restoran nak kena buka zikir. Kenapa macam tu Khairul Amin, Rembayung dia buka lagu apa? Dia buka mengaji ke? Dia buka apa? Yang kena mengaji bukan restoran. Yang kena berzikir bukan restoran. Kita owner yang kena mengaji. Kita mengaji tak dia buka tu. Dia buka apa ni dia buka mengaji. Dah lah berdosa tau kita buka mengaji. Kenapa berdosa? Orang tengah makan, orang nak bercakap, kita buka mengaji. Yang bercakap berdosa, yang pasang mengaji pun berdosa. Betul lah, benda baik tak semestinya dapat pahala. Faham? Okey. Saya kembali balik. Jom bagi balik apa dia ni? Kita punya ni. Kita punya bisnes. Cepat. Ada orang bisnes emas.
Ada orang bisnes kereta. Ada orang bisnes apa tadi? Ada orang baju. Ada orang jahit. Lagi? Insurans. Saya nampak insurans tadi. Insurans. Ada orang bisnes apa tadi? Cuba komen. Cepat. Sebab saya nak cerita ni. Lupa dah tadi. Sebab tu saya tulis tadi terus. Ada orang bisnes. Anda bisnes apa? Makanan. Makanan F&B. Okey, lagi. Kerepek pisang je pun laku. Makanan lah kerepek pisang. Okey. Lagi makanan. Lagi apa lagi? Lupa dah tadi. Saya nak scroll malah dah. Scroll ke atas-atas. Dah naik atas dah. Sebab saya nak cerita ni. Sekejap macam berjalan, Masya Allah, subhanallah. Tadi start pukul apa dia? 9.45 saya rasa. Sayur, buah. Ada orang jual sayur, buah. Lagi? Anda buat bisnes apa? Cepat komen-komen. Saya nak cerita tentang syariat, hakikat, makrifat tentang bisnes anda. Cepat. Ada orang digital. Produk digital. Perabot. Okey. Contoh okey, bagi. Jom kita belajar. Kita belajar syariat, hakikat, makrifat. Yang sama. Okey, yang sama, makanan sama, sayur sama. Saya cerita dulu. Okey. Yang niche yang sama. Jual apa yang senang, cikgu? Syariat. Kita jual F&B. Syariatnya apa dia? Kita kena pastikan, satu, kalau kita ni ada restoran, pastikan restoran kita kena cantik. Dia punya lampu cantik. Lampu dia janganlah macam ni. Saya ada pernah pergi satu kedai makan ni. Allahu Akbar. Lagu tu lampu dia. Lagu ni lampu dia. Seramnya aku pergi restoran ni. Kedai makan ni. Pastikan kalau kedai makan, pencahayaan lampu cantik. Nampak eksklusif. Ni jual makanan, jual sayur, jual buah. Pastikan tempat anda jual tu nampak macam mahal. Okey, itu syariat. Kena buat. Pastikan ada, jual goreng pisang. Pastikan nampak, jangan nampak goreng pisang macam orang biasa buat. Kita nampak goreng pisang kita ni lain sikit. Kedai kita tu lain sikit. Bagi nampak cantik. Bagi nampak cantik kita punya gerai kita tu. Syariatnya, dia nampak, orang nampak, wish, lain lah kedai dia. Orang lain kemah warna kuning, kita kemah pelangi. Contoh. Ikut korang lah macam-macam. Okey, orang guna lampu ni, kita guna lampu polis. Nampak? Buatkan kelainan. Okey, orang yang buat restoran, kedai makan, jangan pasang Quran. Sebab apa? Orang datang makan kat kita ni, orang nak bercakap. Apabila kita pasang Quran, orang bercakap, orang tu berdosa dan kita berdosa. Sebab kita mengizinkan kita pasang Quran tu. Jangan pasang mengaji, jangan pasang Quran, jangan pasang zikir. Kedai makan, contoh Khairul Ami, kita fikir logik. Khairul Ami confirm dia akan buka lagu-lagu klasik. Dia tak buka lagu-lagu nasyid. Dia tak buka mengaji Quran, dia tak buka selawat, tak. Dia akan buka lagu-lagu klasik sesuai dengan tema dia, rembayung. Buka lagu Piramli, buka lagu Saloma, buka lagu yang sesuai lah dengan dia. Baru kena. Itu syariat baru kena. Okey. Saya pernah masuk hotel gelap, cahaya suram, tak jadi terus kanser. Nampak tak? Syariat pun fake. Kita syariat pun fake. Lepas tu kita duk main hakikat. Syariat tak buat ni. Duk main hakikat. Tak apa, bukan lampu ini yang buatkan customer datang. Oh taklah yang jeti hati. Duk main hakikat, seronok main hakikat. Padahal syariat fake. Tak boleh, syariat kena buat. Wajib buat syariat tu. Barulah kita pergi hakikat pula lepas tu. Settle dulu syariat. Okey. Ya betul, rasa seram nak menginap hotel tu. Dah lah bau busuk. Saya pelik, kalau hotel buatlah bau wangi, wajib. Buat wangi suara-suara hotel. Apa dia? Dekat YouTube kan banyak suara-suara hotel, kafe hotel. Gitu. Buatlah kafe kita, restoran kita tu suara dia hotel punya.
Sebab apa? Orang nak makan, orang nak experience. Kadang-kadang walaupun tak sedap pun, tapi orang nak experience. Orang rasa macam, uish, macam hotel 5 bintang lah restoran dia. Restoran biasa je. Itu kena jaga hakikat syariat tu. Lepas tu dah jaga syariat, barulah pergi hakikat. Ya Allah, aku dah buat cantik-cantik ni, ya Allah. Engkau yang buat kekuatan. Engkau bagi kekuatan, Engkau bagi idea pada aku, ya Allah, untuk aku buat cantik restoran aku ni, ya Allah. Engkau buat aku idea macam mana aku nak ramai ni. Engkau bagi kekuatan, Engkau bagi pinjaman pada aku. Restoran aku ni pinjaman padaku, ya Allah. Ya Allah, aku banyak hutang. Engkau yang izinkan aku untuk aku bayar hutang. Engkau yang izinkan aku untuk aku buat hutang. Sekarang ni aku nak ada duit, ya Allah, untuk aku bayar hutang dengan sebab kedai ni aku, ya Allah. Macam tu. Sambil-sambil kita buat cantik restoran, kita pergi hakikat terus. Lepas tu kita pergi makrifat pula dekat restoran. Apa dia? Hebat Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala hadirkan customer datang. Kadang-kadang aku tak buat iklan pun. Customer datang, bang, nak order ni bang. Tengah-tengah bulan, dia order untuk 10 orang. Hebat Allah Ta'ala buat. Macam mana Allah Ta'ala buat? Nampak tak? So dia dah tak nampak dah keburukan customer, keburukan restoran. Ni kita nampak keburuk. Ada orang sihir aku dah ni. Nampak? Habis. Hakikatnya Allah Ta'ala yang izin disihir. Sebab dia tak sampai level makrifat lah. Kita kena sampai level makrifat. Duduk dekat restoran tu level makrifat. Hebat Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala buat? Kita tengok kipas. Macam mana Allah Ta'ala buat kipas ni? Aku ni panas. Lepas tu Allah Ta'ala buat kipas, ada aircon. Hebat Allah Ta'ala buat. Tak terfikir. Ada elektrik mengalir pergi ke kipas, pusing, ada aircon, keluar sejuk. Elektrik ni kalau kita fikir logik ni panas. Pergi dekat aircon boleh sejuk aircon ni. Hebat Allah Ta'ala buat. Macam tu. Supaya kita ni sentiasa tengok satu benda tu, hebat Allah Ta'ala buat. Tengok lampu rasa hebat Allah Ta'ala. Tengok telefon rasa hebat Allah Ta'ala. Tengok makanan. Macam mana Allah Ta'ala buat? Makanan ni berah ni. Nak boleh kesiap makanan aku ni, aku hidang lauk ni, perlukan 100 lebih orang. Sebab apa? Hebat Allah Ta'ala buat. Macam mana Allah Ta'ala buat orang ni sembelih ayam. Orang ni ambil ayam dia jual dekat, pergi hantar dekat pasar. Lepas tu staff aku pergi pasar beli ayam. Lepas tu pergi sampai dekat dapur, staff aku basuh ayam. Macam mana Allah Ta'ala buat? Lepas tu nak boleh siapkan nasi ayam tu, perlukan 100 orang. 50 orang, 30 orang diperlukan untuk nasi je. Kenapa? Petani nak bertani. Lepas tu ada orang pula nak ambil berah, nak ambil padi tu, pergi dekat dia punya apa panggil? Kebun padi punya tu lah. Lepas tu hebat Allah Ta'ala buat, ada pula mesin nak daripada padi nak jadi berah. Mesin tu pun 10 orang buat. Nak ceritanya, nak siapkan satu nasi ayam tu perlukan beratus orang. Pinggang tu berapa orang buat? Pinggang tu made in Pakistan. Contoh macam mana Allah Ta'ala buat tahun yang lepas? Ali, bangun Ali. Itu ada satu kedai nasi ayam. Dia nak beli pinggang kau. Kau kena bangun sekarang. Macam mana Allah Ta'ala bagi kekuatan dekat Ali ni? Buat pinggan. Lepas tu Ali bagi kepada Abu pula buku-buku bungkus. Abu pula bagi kepada Siti pula letak dekat JNT. Contoh JNT dekat Pakistan. Lepas tu abang JNT datang pula dekat kedai tu. Maknanya si pinggan tu nak sampai dekat kita yang bukan restoran ni pun, perjalanan dia tu hebat Allah Ta'ala buat. Kekuatan Allah Ta'ala bagi pinjaman, Allah Ta'ala bagi idea, Allah Ta'ala bagi dia. Macam mana dia dapat keluarkan mesin untuk buat kereta JNT ni nak hantar dekat aku. Okey, nampak tak betapa hebat Allah Ta'ala. Apabila kita dah sampai makom makrifat, kita dah tak ada negatif dah kat orang. Sebab kita fanat dengan apa? Hebatnya Allah Ta'ala. Tak ada dah, keakuan tak ada dah. Makhluk-makhluk dah tak ada dah. Hebat. Tapi waktu yang sama tak tinggal syariat. Yang ni baru betul. Ini baru betul. Kita ni duk pumpang hakikat makrifat lah kali kena lipat. Kenapa kena lipat? Dah syariat tinggal. Kau ni power sangat ni, tak semayang lah. Kita semayang niat je. Habis. Mana boleh? Syariat dia kena semayang. Hakikatnya, aku bersyukur Allah Ta'ala yang bagi kekuatan. Allah Ta'ala pilih aku untuk pergi masjid. Saya isyak tak solat lagi isyak ni. Sebab apa? Tak ada meeting.
Tadi meeting habis dekat pukul 10 meeting habis. Lepas tu saya buat live. Tak solat isyak lagi ni. Maknanya Allah Ta'ala tak izin lagi saya untuk solat isyak. Okey. Kedai tu jarang buat iklan, tapi memang selalu tiba-tiba banyak orang aku tengok. Aku tanya apa amalan pak cik. Dia bukan amalan, cuba tengok kedai dia, Kak. Kita mesti tak tanya amalan orang. Kedai dia cantik tak, Kak? Kedai tu, kedai yang Kak cakap tu. Sedap tak lauk dia? Dia sebelum dia buat kedai tu, dia dah berapa tahun dia buat kedai tu. Lepas tu kita cakap kedai tu jarang iklan. Macam mana kita tahu? Macam mana kita tahu kedai tu jarang iklan? Bukan kedai kita. Jadi kita bukan tanya amalan dia, kita tengok macam mana dia buat. Cuba tengok KFC, McD, Mitsui, 7E. Ada tak kita tanya owner 7E? 7E kenapa ramai orang pergi 7E? Apa amalan 7E? Tak tanya amalan. Khairul Ami, apa amalan Khairul Ami sampai bukan amalan. Amalan tu dengan Allah. Amalan tu dengan Allah, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sebab apa? Apabila kita tanya amalan, orang tu apa dia? Orang tu akan bagi amalan kat kita. Kita buat amalan tu, ni apa? Aku buat amalan ni sama macam pakcik. Dan apabila aku buat amalan ni, confirm kedai aku ramai. Tak ramai pun kedai aku. Tak ramai pun kedai aku. Kita cakap macam tu. Kita akan kufur nikmat pula. Kita cakap, ya Allah, aku dah buat amalan sama macam pakcik tu, ya Allah. Tak kaya pun. Habis lah. Sebab kau tak ikhlas buat amalan. Tengok, kedai dia biasa je 30 tahun. Dah lama dah dia buat kedai. Memang logik lah 30 tahun. Kita baru 3 hari buka kedai. Dia 30 tahun. Customer dia dah beribu dah customer dia. Okey. Jadi jawapannya, dia suka sedekah. Itu amalan dia. Itu dia dengan Allah sedekah tu. Jangan nampak yang tentang sedekah tu. Kita sedekah banyak-banyak. Tak kaya pun. Itu yang bahaya tu. Sebab kita nampak, dia ni kuat sedekah ni. Sebab tu dia boleh sedekah banyak sebab dia memang orang datang kedai dia banyak duit. Kita dah nampak yang sedekah tu. Padahal kita tak nampak betapa usaha dia ni. Macam mana nak orang datang, dia peramah dengan orang. Itu syariat tu. Macam mana dia peramah, dia bercakap dengan orang. Bang, sihat bang. Lama tak nampak abang. Betapa peramahnya dia. Kita kena tengok benda tu. Itu syariat. Ni tak kita nampak amalan. Ini yang bahaya tau. Saya nak ajak anda supaya jangan nampak amalan. Kenapa buat amalan? Sebab nak kaya. Saya tak nak benda tu. Sebab otak anda akan apa dia? Dah tak nampak dah syariat kena buat marketing. Kedai kena cantik. Lagu kena okey dekat kedai tu. Lepas tu servis kena power. Management kedai kena power. Dah tak nampak dah benda tu. Sebab apa? Ada nampak amalan. Sedangkan amalan tu benda sunat je. Bukan wajib. Amalan tak wajib pun siapa cakap buat amalan wajib? Yang wajib solat, sedekah. Bukan wajib pun. Sedekah sunat. Tapi kalau kita bisnes, apa wajib? Marketing wajib. Kedai kena cantik. Kedai kena bau wangi. Kedai kena buat macam 5 bintang. Itu wajib tapi tak buat. Pelik kan? Lepas tu kita persoalkan. Kenapa kedai aku tak ramai pun? Aku dah buat amalan macam kedai sebelah. Dah kedai kau suram. Kedai kau orang pergi. Nak apa? Buka masam. Lepas tu dia buat amalan. Tak jadi. Faham tak? Kena ingat kat otak. Amalan lillahi ta'ala. Aku ikhlas kerana Allah Ta'ala. Lah tak pilah. Aku buat amalan ni kerana Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala bagi. Tak bagi. Macam tu. Baru betul. Ni macam tu lah. Ubah mindset. Kenapa orang Islam tak kaya-kaya? Sebab mindset macam ni lah. Tengok orang kaya, tanya amalan apa. Cuba tanya Khairul Ami. Cuba tanya dia. Khairul buat amalan apa Khairul Ami? Dia tak tidur. Tidur atas kursi, tidur atas meja. Itulah amalan dia. Dia buat live. Itulah amalan dia. Dia buat cantik video dia. Itulah amalan dia. Tak nak buat, kita tak nak buat. Tak nak buat macam tu. Tak nak. Aku nak amalan dia. Aku nak tengok. Tengok dia buat apa. Dia mengaji ni. Mengaji apa tu? Dia mengaji Yasin ni. Aku kena buat Yasin lah. Dah buat Yasin. Tak jadi pun. Nampak? Itulah kita. Kita hijack diri kita. Okay, boleh? Okay, pergi next. Yang kedua, produk digital insurans. Okay, digital sekali yang insurans. Insurans ni kira digital lah. Okay, sebab dia bukan fizikal kan. Okay, saya pergi dulu. Digital, insurans. Okay, jom. Okay. Syariat produk digital. Digital, insurans, e-book. Okay. Syariatnya, aku kena buat the best iklan. Gambar kena cantik.
kena buat iklan hari-hari. Aku kena buat live, kena ceritakan apa kelebihan produk digital aku. Aku kena ceritakan insurans aku. Aku kena ceritakan apa yang dia kena buat. Apa cara, ya Allah, macam mana syariat untuk aku buat live. Apa cara marketing, ya Allah. Aku kena buat ads, buat TikTok ads. Membuka minda ilmu baru. Okey, sama-sama. Okey, itu tugas saya. Hakikat hidup saya, Allah Ta'ala izinkan saya untuk saya share ilmu. Boleh tengok dekat TikTok saya, 130 video dah. Ilmu dah saya share. Saya nak ubah mindset kita ni. Saya nak pergi kepada 1000 ilmu pula. Ini salah satu ilmu ni. Naikkan bisnes dengan hakikat marifat. Okey. Produk digital. Itu syariat dia. Kena fikir, macam mana nak buat marketing? Marketing apa yang gini. Jangan hijack dengan hakikat. Sebab tu kita tengah fikir tentang syariat, jangan sesekali hijack dengan apa ni? Dengan saya nampak muka saya gelap sikit. Kalau puas. Okey. Sebab tu anda tengah buat marketing produk digital, anda tengah buat syariat, jangan hijack dengan hakikat. Bahaya. Dia jadi macam ni. Tak naklah aku buat marketing. Sebab apa? Kalau aku tak buat marketing pun, aku tidur pun, Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Nampak dia hijack. Jangan lagi. Anda kena buat dulu syariat. Okey, ya Allah, aku nak buat apa, ya Allah? Okey, sekarang ni syariat ni aku kena buat marketing. Aku kena buat live. Kena meeting. Saya meeting dengan Cikgu Miru ni. Penuh whiteboard, meeting. Itu syariat. Meeting lah. Meeting kena meeting dengan diri dia. Tulis gini, kena buat gini. Okey, jangan tidur gini. Okey, ngam. Jom kita buat. Sewaktu kita tengah buat benda yang kita dah meeting tu, datanglah hakikat. Baru betul. Waktu tengah buat ni, yang menggerakkan tangan aku, yang menggerakkan mulut aku, yang menggerakkan mata aku, telinga aku mendengar, yang menggerakkan otak aku boleh berfikir, banyak idea datang, Allah Ta'ala. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, ya Hakim, yang maha bijaksana. Ya Allah, ya Fattah, engkau lah yang membuka apa dia? Ya Razzaq, engkau lah yang membuka pintu rezeki, ya Allah. Ya Ghani, yang maha kaya, ya Allah. Ya Muni, yang memberi kekayaan. Ya Batin, yang tersembunyi. Boleh ni, siapa yang nak saya share ijazah untuk anda buat amalan? Okey. Tadi cikgu cakap amalan-amalan bukan untuk kaya. Okey, macam ni. Buat amalan kerana Allah Ta'ala. Kita panggil nama Allah Ta'ala. Sebelum kita buat syariat, kita panggil nama Allah. Siapa nak ijazah tu? Cepat. Ijazah dia adalah Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Muni, Ya Batin. Itu semua 5 nama Allah. Kalau siapa-siapa yang nak, saya akan ijazahkan. Kalau tak nak, tak apa, saya pegang seorang-seorang. Saya ijazahkan 5 ni kepada student coaching saya. Tapi malam ni saya nak bagi percuma saja. Kalau siapa-siapa nak. Kalau tak nak, tak apa, saya tak nak share. Ijazah ni anda buat sebelum anda buat benda syariat. Anda pergi hakikat dulu sekejap. Pergi hakikat macam mana? Anda buat amalan ni, buat amalan, lepas tu anda cakap apa? Bukan amalan ini yang buat aku pergi hakikat lah. Waktu buat amalan tu kena pergi hakikat. Ingat sewaktu buat setiap amalan kena pergi hakikat. Apa dia? Bukan amalan ini yang buat aku kaya. Allah Ta'ala yang buatkan aku boleh beramal. Allah Ta'ala yang bagi aku kekuatan. Allah Ta'ala yang pinjam aku kekuatan. Setiap amalan kita buat, kita mengaji, mesti kena pergi kepada hakikat. Saya dah amal 5 nama Allah. Lepas solat 7 kali setiap baca macam tu. Okey. Boleh? Okey. Boleh? Saya nak share lagi. Okey, bagus ni. So siapa-siapa yang buat bisnes nanti, saya suruh tengok video ni. Okey, lagi. Sejam. Rasa macam dah sejam Okey. Saya bagi amalan, lepas tu saya rasa saya takut tak sempat nak bagi amalan. Okey, macam ni amalan dia. Saya nak ijazahkan kepada anda. Bismillahirrahmanirrahim. Kena ambil masa sikit untuk saya buat pengisian. Sekejap anda baca Ya Allah, Ya Fattah. Fattah ni maksudnya Allah Ta'ala tu maha membuka. Membuka apa? Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razzaq. Maha membuka kekayaan, rezeki lah. Ya Razzaq. Ya Ghani, kaya. Ghani tau, bukan Ghani. Ghani. Ya Ghani. Ya Mughni, yang memberi kekayaan. Mughni. Last kali, Ya Batin. Batin maksudnya panjang. Batin. Zahir dan batin tu. Bukan batil tau, jangan silap sebut. Bukan batil, batin. Maksudnya tersembunyi. Maksudnya apa dia? Sama Allah. Ya Allah, engkaulah bukakanlah pintu rezeki, kekayaan, dan engkaulah yang memberikan kekayaan yang tersembunyi.
Okey, anda baca 100 kali sehari. Baca satu set ni lah. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Batin. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Batin. Ya Allah, Ya Fattah. 100 kali. Waktu yang sama, anda kena buat dalam makom hakikat. Ya Allah, dengan sebab ni Ya Allah, aku hanya sebut namamu je Ya Allah. Atas engkau Ya Allah, engkau nak bagi rezeki ke tak nak bagi rezeki, aku serah padamu Ya Allah. Engkau yang bagi kekuatan untuk aku buat macam tu. Macam tu. Anda buat ni, buat macam zikir. Ini zikir ni. Bukannya macam ni. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah 100. Bukan. Dia Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Batin 1. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Batin 2. Sampai 100. 3 minit je. Tapi sewaktu anda buat tu, dekat otak anda, dekat hati anda, Ya Allah, engkau bagi kekuatan padaku Ya Allah, engkau pilihlah aku Ya Allah. Ya Allah, aku nak bersyukur padamu Ya Allah. Nak baca bila? Pagi-pagi. Okey, anda boleh baca lepas subuh. Lepas subuh anda bacalah. Sebelum anda buat syariat. Sebelum anda pergi berusaha buat live, sebelum anda pergi berusaha kerja, sebelum anda pergi berusaha buka kedai, anda buat amalan ni. Ingat sebab tu buat amalan ni buka makom hakikat. Sebab kalau makom syariat, aku buat amalan sebab nak kaya. Saya tak nak macam tu. Saya nak bagi ijazah untuk anda buka ketika makom hakikat sahaja. Supaya kita tak nak bergantung pada makhluk. Ini nama Allah ni. Okey, tak nak bergantung. Kita nak bergantung pada Allah saja. Okey, boleh? Okey. Kita tak nak bergantung pada amalan. Kita nak bergantung pada Allah. Lagu tu. Okey. Bagi saya masa jap. Saya nak buat pengisian jap Bismillahirrahmanirrahim. Nanti anda tulis qabil tu Kalau saya cakap saya ijazahkan amalan ini, anda tulis qabil tu. Boleh? Sekejap bagi saya masa beberapa saat jap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Jabbar. Ya Allah, aku ingin ijazahkan kepada mereka Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Batin. Okey, saya ijazahkan kepada anda. Anda tulis qabil tu dekat komen. Boleh insya-Allah dengan izin Allah. Buat. Pengisian tu penting tau. Dia bukan pengisian biasa-biasa. Dia mesti saya buat pengisian, saya bawa ustaz saya, tok guru saya punya amalan. Oh, saya nak kira amalan saya. Saya ni ahli neraka, lepas tu nak bagi amalan. Memang tak saya ambil ustaz tok guru saya, dia punya amalan dia. Dia punya kerohanian dia. Saya ijazahkan tok guru saya punya, bukan saya punya. Alhamdulillah. Okey, faham seronok saya dapat dapat kongsi. Saya dah lama dah nak share benda ni, tak asyik terlupa je. So hari ni saya boleh share. Okey. Boleh Okey, alhamdulillah. Saya rasa memang baru masuk pun dapat ke macam ni. Nanti tengok rakaman. Sebab kena faham dulu. Saya akan esok saya akan kerak video ni, saya rasa sejam. Menghampiri sejam. So sampai dekat amalan pun saya stop. Saya akan kerak, saya akan masukkan dalam TikTok. Nanti tengoklah nama dia, naikkan bisnes anda dengan syariat hakikat makrifat. Kalau masa tahajud boleh tak ada masalah. Anda buat ketika anda free. Yang penting niat tu. Niat penting. Aku buat ni, aku serah padamu ya Allah. Aku bukan aku buat amalan kerana-Mu ya Allah. Gitu. Yang penting macam tu. Aku buat amalan kerana-Mu. Aku nak memanggil nama-nama-Mu ya Allah. Engkau lah yang maha membuka pintu-pintu rezeki, kekayaan tersembunyi. Engkau bagilah padaku ya Allah. Aku ni banyak hutang ya Allah. Bahkan Engkau yang mengizinkan aku untuk buat hutang ya Allah. Engkau juga yang akan memberi solusi untuk aku settle hutangku ya Allah. Gitu. Boleh. Boleh insya-Allah.